Orang yang dapat jaga ibu bapa dia, balasan dia syurga. Uwais Al-Qarni, walaupun dia tahu ada Nabi di Madinah, dia tak datang jumpa Nabi. Semua orang Yaman datang, dia ni tak dapat datang jumpa Nabi. Orang lain datang jumpa Nabi, sampai dapat title sahabat. Uwais tak dapat. Kenapa dia tak datang jumpa Nabi? Jaga mak dia, maka dia tak dapat title sahabat. Tapi Nabi pesan kepada siapa yang jumpa Uwais, minta Uwais doakan biar Allah ampun dosa. Allah pasti akan ampun dosa orang tu. Kenapa? Kerana Uwais jaga mak dia. Jadi kita jaga ibu bapa kita sebenarnya satu ganjaran yang sangat besar yang Allah tak beri pada semua orang. Ramai orang dia tak suka. Dia buat ibu bapa dia macam bola. Mu jagalah, aku tak boleh, aku anak sekolah, aku ni lah payahlah begitu begini. Mu jagalah, aku bagi duit 200. Sedangkan itu syurga dia. Ramai orang buang peluang syurga.